akan ada pula satu orang di mana pengikutnya hebat daripada sebelah negeri jauh sana nu. Mereka ini menguasai seluruhnya. Dia adalah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi pengerusi majlis, yang berusaha Tuan Haji Osman, pengerusi surau, barisan saf jawatan kuasanya, ashabul fadilah, tutu imam, tutu guru, para alim ulama, orang-orang besar kawasan ini, datuk-datuk, dati-datin, para ibu bapa, muslimin muslimat dan anak-anak yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, saya merasa teruja kerana kita mempunyai semangat yang utuh dan bersungguh-sungguh dalam memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lain tak bukan untuk menzahirkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah peradaban manusia daripada dulu sampai sekarang, kita tak tengok orang sambut maulid ataupun kelahiran seseorang lebih daripada sambutan kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan bayangkan kalau kita jadi presiden, jadi Perdana Menteri, jadi orang besar, hak sambut kita ni paling kuat pun rakyat kita je. Itu besar benar tu. Atau pengikut kita, atau keluarga kita, atau kawan-kawan kita, atau share partner kita. Begitu saja. Tapi Nabi ni di mana-mana namanya disebut. Dan hebatnya dia sehingga diperaku oleh orang Islam dan orang bukan Islam. Saya cerita seorang pemimpin yang terkenal dengan zalimnya di muka bumi. Namanya Holako. Holako ini adalah pemimpin daripada Mongolia ataupun daripada Tatar. Dia yang membuka ataupun menjajah kota Baghdad, menumbangkan kerajaan Islam Abbasiyah pada tahun 656 Hijrah. Kerajaan Abbasiyah ni bertapak 500 tahun lebih. Bermula daripada Abu Abbas Safah, kemudian Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian bersilih ganti. Kalau kita kenal nama seperti Harun Ar-Rashid, kita kenal nama seperti Al-Ma'mun dan seumpama itu, semua adalah khulafah ataupun khalifah-khalifah di kalangan Abbasiyah. Bertempat di kota Baghdad. Entah macam mana kelalaian, sombong, angkuh, ketidakamanan, ciri-ciri kezaliman, akhirnya mereka tumbang. Ibnu Asir dalam tarikhnya, Ibnu Katsir dalam tarikh yang dikenali sebagai Al-Bidayah wa Nihayah, dan beberapa tokoh yang lain menyebut dalam peradaban manusia, peperangan sejak Adam AS sampai kepada tahap tersebut, tahun 600 lebih 700, tidak pernah berlaku dalam sejarah pembantaian, pembunuhan teramai. Ada riwayat kata 1 juta orang kena bunuh. Ada kata 2 juta. Tuan-tuan tahu, dah hujan turun daripada atas tu tengok darah. Sebab apa? Ada juga mayat yang ada atas-atas kena bunuh. Orang boleh hidup ialah masuk kubur dulu sebelum dikuburkan. Apabila disuruh keluar tu macam kerangka mayat dah.
kerana tak cukup makan, kerana ketakutan, kerana ni dahsyat pembunuhan. Ini berlaku. Tuan-tuan, dia ni tanya orang. Dia kata, siapa yang paling hebat sekali di muka bumi ni? Orang lain memang orang takut kat dia. Semua kata, tuanku lah paling hebat sekali. Gagah, merajai alam. Hebat. Dia tetap. Orang tanya dia, siapa lagi orang hebat? Ada seorang tadi. Namanya Muhammad. Aku memang tak temu dengan dia. Ya, ni 600 hijrah lebih dah. Tetapi aku tengok dia hebat ni kerana di corong-corong masjid tu, maksudnya di menara-menara, akan disebut dalam azan tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini memang hebat. Ini memang hebat. Memperakukan kehebatan. Jadi tuan-tuan, disitulah orang yang cerdik pandai. Bila tengok, mereka akan kata Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang luar biasa. Yang Allah ciptakannya dan Allah jadikannya sebagai penyuluh kepada ummah, yang Allah sempurnakan segala sifatnya. Zahir, batin, lahiriah, batiniyah. Begitu juga dalaman, luaran, semua Rasulullah ni cukup dengan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Adalah bagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang terbaik. Adalah bagi kamu pada Rasulullah SAW ikutan yang terbaik. Di sini kalau kita mengaji sikit, tengok sikit, boleh tak kita kata orang tu baik, orang tu terbaik? Orang kena tanya, baik dari segi apa? Sembahyang malam, sedekah, baca Quran banyak, zikir banyak, baik menyapa dengan orang. Kita akan sebut macam tu. Kita tak boleh beri satu perbandingan secara umum begitu, tak tahu. Nak tahu tak baik dari segi mana? Maka bila Allah sebut Nabi ni ikutan bagi kamu, ikutan yang terbaik bagi kamu ni, menunjukkan semua episod hidup kita, juzuk-juzuk hidup kita, sama ada sifat peribadi keseorangan, ataupun bermasyarakat, ataupun kekeluargaan, bahkan kenegaraan, bahkan dalam peperangan, bahkan dalam apa bentuk strategi, ekonomi, politik, budaya dan lain lagi, Rasulullah SAW lah adalah ikutan terbaik. Artinya kita orang Islam ni boleh rojok belaka kat dia. Saya mulakan dengan tajuk Ibrah, kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan masa saya tak tahu 3 jam setengah ke 4 jam kamu. Tak nak tahu ada makan tak lepas ni? Ada. Kalau ada kena pendek betul. InsyaAllah biasanya sejam. Saya berhentilah pukul 9, pukul 10 sukulah sebab saya bagi lewat sikit. Boleh ni? InsyaAllah. Okey. Tuan-tuan tak payah catat, dengar je. Sebab saya tengok tuan-tuan ni ada potensi macam Imam Syafi'i. Dengar ingat. Jadi kalau baca macam tu, tuan-tuan memang orang macam tu. Saya sebut dalam keunggulan hafazan. Ada ramai tokoh ulama, dia dengar je ingat lalu. Ini ada potensi semua ni. InsyaAllah. Biarlah sekurang-kurangnya kita hibur diri kita. Dan Imam Syafi'i ni tuan-tuan kalau dia ngapa, dia akan ingat sangat. Tengok je dia ingat. Kitab Muwatta Imam Malik dia ngapa 9 malam je. Ada 1,700 lebih hadis, dia ingat betul-betul. Dan bukan hadis saja, dengan hadasana tu dia ingat habis. Ni 4 mazhab. Itu maksudnya. Jadi insya-Allah kita mulakan. Ibrah ataupun iktibar Maulidur Rasul. Pertama, uniknya Nabi kita ni sebelum dilahirkan lagi telah dibincangkan tentangnya satu persatu. Cuba kita tanya mak kita, ayah kita, bah, mak, sebelum saya lahir ni, mak fikir tak saya akan lahir gini-gini? Mak ada tak. Mak mengorak dengan orang lain. Ayah pun kata, ayah pun mengorak dengan orang lain, tapi atuk mu paksa nikah.
dapat amu. Gitu. Mana kita ni biasa je, tak ada apa. Tapi Nabi ni tak. Nabi ni dalam riwayat Muslim apa kata Nabi? Innallaha astafa min bani Ismail Kinanah. Wastafa min Kinanah bani Hashim. Wastafa min Kinanah Quraisy. Wastafa min Quraisy bani Hashim. Wastafani min bani Hashim. 4 kali istifai. Apa makna istifa? Allah pilih. Hadis sahih riwayat Muslim. Allah pilih daripada anak Ismail semua sekali ni. Ismail itu Nabi Allah Ismail lah. Ialah namanya Kinanah. Kinanah ni atuk Nabi yang ke-14. Atuk Nabi yang ke-14. Muhammad bin Abdullah tu atuk Nabi ke-14 namanya Kinanah. Dan Allah pilih daripada Kinanah Quraisy. Quraisy ni atuk Nabi yang ke-11. Kita baca dalam senarai nama-nama atuk Nabi tak ada nama Quraisy. Quraisy tu gelaran. Nama sebenarnya Fihr. Dan Allah pilih daripada Fihr ini, Quraisy ni Bani Hashim. Hashim ni atuk Nabi yang ke-4. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Allah pilih aku daripada Bani Hashim. Berapa kali pilih? Orang nak masuk pilihan raya sekali je pilih. Itu ni Allah pilih. Allah tak macam orang. Maknanya hak paling baik di kalangan manusia daripada Adam AS sampai dunia dikiamatkan, i'tiqad kita, yakin kita Nabi Muhammad lah. Tak ada dah. Itu orang nombor 1. Sebab itu Allah bila sebut Nabi kepada kita, laqad mannallahu, Allah telah anugerahkan kepada kita seorang Rasul yang mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dan Allah bila sifatkan Nabi ni, dia sifat dengan sifat lain daripada yang lain. Kadang-kadang dia tak masuk sifat, kita kata sifat sebagaimana sifat orang tu tak. Macam kita kata sifat orang tu, orang ni penyayang. Kita kata apa? Rahim. Betul, Nabi tu penyayang, rahim. Tapi Allah juga gunakan masdar. Allah sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah kata, kami tak utuskan kamu wahai Muhammad melainkan rahmat kepada sekalian alam. Luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ni sifat Rasulullah SAW yang luar biasa, tuan-tuan. Jadi Nabi ni telah dibincangkan daripada zaman dulu lagi akan ada seorang Nabi ni. Sekarang kita tak bincang. Kita ada tak bincang? Akan ada seorang tokoh yang hebat di dunia ni akan lahir. Tak ada dah. Kecuali kalau kita nak tahu macam tu, kita hanya bincang seorang tokoh namanya seperti kita kata Imam Mahdi. Ni saya sebut dalam siri-siri kiamat. Dajjal, Imam Mahdi, Ya'juj wa Ma'juj, Nabi Isa, Dabbatul Ard ni. Itu je, setakat tu lah. Tak bincang ada lagi ni, tak ada. Itu luar biasanya Nabi. Jadi orang bincang bab Nabi ni macam mana? Macam saya cerita semalam, kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ni pakar sejarah. Ibnu Hisham ada 2 dalam sejarah ulama Islam yang suhu-suhu ada 2. Satu dipanggil Ibnu Hisham, ahli sejarah suhu nun dulu. Kedua, Ibnu Hisham pakar bahasa Arab. Pakar bahasa Arab tu Ibnu Hisham belaka. Ibnu Hisham pakar bahasa Arab ni juga lebih kurang zaman dengan Imam Syafi'i. Ya, mereka ni pakar, banyaklah cerita-cerita saya tak nak tu, jadi lari pula ceritanya. Ibnu Hisham ni dia menukilkan daripada seorang pakar berkenaan sejarah. Pakar sejarah dalam Islam ni masa tu lebih dulu lagi namanya Ibn Ishaq. Ibn Ishaq.
Ibn Ishaq meriwayatkan zaman dulu, mana ratusan tahun sebelum Nabi lahir, ada seorang raja di negeri Yaman namanya Rabi'ah ibn Nasr. Rabi'ah ni saya rekah betul lah, kalau ceritanya panjang, tapi saya nak rekah sebab masa tak ada. Kalau baca kisah tu saja sejam dah habis, gitu je lah. Rabi'ah ibn Nasr satu malam dia mimpi. Mimpi tu dia takut sangat. Dalam bab mimpi ni tuan-tuan, dia ada bab takbir mimpi. Saya sebut macam mana orang mimpi Rasulullah, macam mana Rasulullah takbir mimpi, macam mana ulama-ulama, macam mana ni ada. Dia ada cara dia. Bila Rabi'ah ibn Nasr mimpi, apa yang dia buat? Dia takut. Dia panggil orang. Dia panggil Tok Nujum, Tok Sehik, Fortune Teller, Tok Pawang, orang-orang yang hebat, yang dianggap orang yang faham dalam ni. Dia panggil kumpul semua. Dia kata, better mimpi semalam. Amat-amat menakutkan. Siapa yang boleh bagi tahu tentang mimpi, tentang takwilan mimpi better ni, better nak bagilah hadiah, nak bagi ni. Masing-masing kata, ya tuanku, ya ni, wahai raja, tolong ceritakan apa mimpi tuanku. Dia kata apa? Minta maaf. Better tak akan bagi tahu mimpi better ni kerana awak boleh scammer, boleh kelentong. Nak tahu awak bijak tak bijak, awak boleh tahu lalu mimpi better ni apa benda. Mimpi saya ni, kata Rabi'ah ibn An-Nadhr, ibn Nasr ni, mu akan tahu mimpi aku dan kemudian baru kamu takbir. Merasa masih senyap, mana tahu. Akhirnya dengung semua. Ingat nak dapat duit dah, tak dapat lah. Akhirnya mereka kata, kalau betul-betul, ni baru dia cerita pula. Dia ada buah nak sembunyi juga, tapi dah ni tak ada arah dah. Kalau betul-betul tuanku nak tahu, ada 2 orang saja di bumi ni, di tempat kita. Cerita ni berlaku di mana? Di Yaman. Ada 2 orang saja di tempat kita ni yang handal takbir mimpi ni. Seorang bernama Satih dan seorang lagi bernama Syiq. Satih ni jenis orang macam paralyzed, tak apa nak sihat. Syiq ni tubuh dia cacat sebelah, uzur belaka. Tapi dia adalah orang yang paling alim bab mimpi ni. Takbir. Raja panggil dua-dua. Dah mari seorang-seorang. Bila mari masuk, hang ni keluar kot lain dah. Jadi tak boleh nak pakat. Mula-mula dia temu dengan Satih. Dia cakap, dia kata better semalam mimpi yang menakutkan. Boleh tak kamu terangkan kepada better dan kamu takbirkan mimpi tu? Satih ni kata, tuanku mimpi ada bara api yang turun kat kita ni, kemudian dia merayak, marak bakar, habis bakar kita belaka sehingga tinggal korok, tengkorok. Korok bahasa Arab panggil jum-jum. Kalau banyak plural dia panggil jamajim. Habisnya Allah. Betul sungguh mimpi ni. Dah apa takbirnya? Takbirnya selepas ini ada satu bangsa daripada Ethiopia ataupun Habsyah jenis kulit hitam. Dia akan mari dan dia akan langgar kita, mana-mana dia akan bunuh semua kali. Allah. Berat ni kalau begini. Okey. Dia berlaku zaman kita ke bila? Tak. Selepas kita. Mana cerita ni kemudian lagi. Ni sekarang, bukan 3 hari lagi, 3 minggu lagi, tak. Lepas generasi ni. Mereka ni kekal ke tak? Tak.
Selepas lebih kurang dalam 70 tahun ke berapa puluh tahun, dia kalah. Habis kena bantai. Ada pula mari pula Zi'iram. Zi'iram ni akan kuasa pula. Orang ni pula mari. Habis kalah. Adakah dia berkuasa lama? Tak. Akan ada pula satu orang di mana pengikutnya hebat daripada sebelah negeri jauh sana nu, mereka ini menguasai seluruhnya. Dia adalah Nabi. Baru timbul. Adakah kerajaannya kekal? Kekal sehingga sampai kiamat. Maksud kekal ni, Islam ni walaupun dia tidak mendominasi dunia, tapi dia kekal. Dia ada. Ada je. Tak sini naik, sini naik, sini naik, sini naik. Dia tak ada. Lalu kata dia, kalau begitu dia nak berpindah. Dia berpindah daripada situ, dia pergi dekat Iraq, minta raja daripada Sasani, Parsi masa tu, ataupun ni, beri kepada dia satu kawasan namanya di Hirah. Dia duduk situ untuk selamatkan keluarga dia semua. Sudah selesai tu, dia panggil pula Syekh. Tadi Satih. Syekh kata, akan ada api marak daripada menuju ke tamang yang hijau, jatuh, kemudian dia bakar semua ni. Dia bakar. Tadi bara api. Sama lebih kurang je. Kata betul. Dan tafsiran pun hampir sama. Dapatan kami, Raja Rabi'ah Ibn Nasr kata betul. Kedua-duanya betul. Maknanya, kelahiran Nabi Muhammad telah dibahaskan zaman dulu. Saya sebut dalam buku ni. Bila Allah SWT sebut wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan ada rasul, aku nak bagi berita gembira, kata Nabi Allah Isa, selepas aku ada seorang rasul namanya Ahmad. Tengok. Dan cerita ini telah diwar-warkan di kalangan kaum Kristian. Sampai padri terkenal, saya cerita berkenaan dengan kalimah Farqali atau Barqali. Panjang kok cerita dia. Nak cerita panjang. Tokoh yang masuk Islam itu namanya Anselm Tumida. Anselm Tumida ni akhirnya dia berguru dengan Nikolai Martin. Seorang tokoh Kristian yang Nasara yang lama, yang tua. Bila mereka duk muzakarah, duk bincang tentang kalimah Barqali, akhirnya dia kata itulah Nabi akhir zaman Muhammad. Akhirnya Anselm Tumida masuk Islam, dia berhijrah sampai ke Tunisia. Di sana dia telah bersama dengan raja sana, dia punya khalifah apa. Lalu akhirnya dia masuk Islam, dia tukar nama dia dengan nama Abdullah At-Turjuman. Dan kisah ini dia telah tulis karyanya dan dia mengalih bahasa. Turjuman ni maknanya penterjemah. Mengalih bahasa, dan kitabnya telah disahkan oleh para ulama daripada Al-Azhar. Buku yang dia karyakan itu bertajuk Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib. Buku tu cukup menarik, cerita ni. Kami ceritakan kisahnya panjang lebar. Maknanya kisah Nabi ini dibahaskan zaman dulu lagi. Dua orang atuk Nabi, tuan-tuan. Kalau kita baca dalam sejarah, atuk Nabi ni, di mana kalau kita tengok siapa atuk Nabi? Atuk Nabi ni kita tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kaikila bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, 21 lapis. Atuk Nabi bernama Kinanah yang ke-14 ni.
Atuk Nabi Kinanah ni umurnya panjang, tua. Orangnya comel. Comel tu maknanya orang yang segak. Tua pun nampak bersih orang ni. Dia selalu duk royak kepada rakyat, kepada kaum dia. Dia kata akan ada seorang Nabi akhir zaman mungkin ikut. Macam mana dia tahu? Sama ada insting ataupun ilham Rabbani beritahu. Atuk Nabi yang bernama Ka'ab. Ka'ab ni yang ke-8 kata silap. Sama juga macam tu. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok, dia rasa seolah-olah macam tu. Kehadiran Nabi SAW ini dibahaskan. Dan banyak lagi kisah. Kisah kalau saya nak sebut sebelum daripada itu. Apabila Nabi hampir lahir, Allah tunjuk jelmakan perkara pelik-pelik belakang. Salah satunya, kita baca sejarah tentera bergajah daripada Yaman, Abrahah ibn al-Ashram, dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, hingga akhirnya. Abrahah ni, dia ni agama Kristian, berkiblatkan kepada Raja Najasyi di Ethiopia. Apa yang Abrahah, Najasyi tu kita ibarat kot, kalau Malaysia kot yang Tuan Agung. Orang panggil itu, siapa-siapa dia naik jadi tu, jadi yang panggil yang Tuan Agung. Gitulah. Macam Firaun, bukan nama dia Firaun. Gelaran raja tu. Raja tu dia panggil Firaun. Firaun lawan Nabi Musa tu ada kata Ramses yang kedua. Nama lain. Baik. Jadi Abrahah ni, dia tengok orang duk datang ke Mekah duk tawaf. Dia kata dia nak buat satu Kaabah baru, besar, comel. Dia buat dengan comel. Dan dia panggil Kalang-Suah. Dia panggil Kalang-Suah di Yaman. Mari yang Arab, seorang Arab mana pergi qada hajat dalam tu. Marah dia. Dia kata ni tak boleh ni. Kita pergi kena perutuh Kaabah. Musafir lah. Akhirnya dia sampai dekat dengan satu tempat, Wadi Muhassir, antara Arafah dengan Muzdalifah. Lebih kurang kawasan tu. Dia ada lembah, di situlah tempat burung mari hacur mereka. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Abrahah ni dengan tentera bergajah tak dapat nak masuk, nak tawan Kaabah. Bukan tawan, nak perutuh Kaabah, nak jajah Mekah. Kata ulama, kenapa? Kerana Allah pelihara tempat Nabi lahir ni, Allah akan jadi kehebatan. Allah akan pelihara daripada dijajah oleh manusia. Kerana tuan Kaabah ini adalah Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Allah pelihara. Wa anta hillum bihadzal balad. Sedangkan kamu ada di negeri ini tak boleh. Nak lahir Nabi, Allah pelihara dah tempat tu. Tempat Nabi ni. Kedua, bila Nabi nak dilahirkan, ada orang Yahudi, ahlu kitab, peniaga yang hebat mari Mekah. Dia duduk Mekah, menega, dan dia ni tahu malam-malam dia akan tengok ke langit. Malam Nabi lahir, dia kata laqad tala'a najmu Ahmad. Aku nampak ada bintang Ahmad telah muncul. Ada tak semalam orang di kalangan kamu lahir? Mereka pun kata tak ada. Dia kata mesti ada. Cek malam tu seorang lahir, Aminah bintu Wahb lahir. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata hamba nak pergi tengok. Ibarat kat kita tokoh koprak yang kaya raya yang hebat, nak kita tengok budak pelik lah. Melainkan cucu dia. Tak nak pergi tengok.
Bila diizinkan, dia tengok Nabi ni, dia tengok sungguh-sungguh. Tengok betul-betul. Kemudian dia balikkan belakang Nabi. Antara dua belikat ni, dia ada macam bulu kecil, macam anak bulu halu kecil, macam membentuk kalimah khatamun nubuwah. Dia bukan pakai tatu. Tak, Nabi tak ada tatu. Tak ada. Macam tu. Bila tengok macam tu, terus dia pensang. Rebah pensang tadi. Bukan Nabi pensang, si Yahudi ni. Akhirnya dia kata, bila dia jaga, zahabatin nubuwatu min bani Israel. Telah berlalulah dan pergilah kenabian daripada puak-puak Bani Israel, puak-puak Yahudi. Sebab Nabi ni Nabi akhir zaman. Dan Nabi ni bukan daripada orang Yahudi, daripada orang Arab. Artinya kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya itu didebatkan dan dibahaskan. Abu Bakar, Az-Zubair ibn Al-Awwam, Talhah kalau tak silap, mereka pernah musafir menega. Ada yang mereka ni ditanya, antaranya Az-Zubair ataupun seumpamanya, ditanya, kamu ni ada tak di negeri kamu yang ngaku jadi Nabi? Kata dia ada seorang namanya Muhammad. Itu jebak mereka tu. Ni orang Kristian. Ini orang padri, kisisin dan seumpama. Ngaku tahu. Tuan-tuan, bukan orang sahaja tahu Nabi ni Nabi. Nak tunggu bab Nabi ni Nabi, bukan orang saja. Dajjal pun sama. Dajjal pun sama. Saya sebut dalam buku Dajjal ada belakang. Hadis sahih riwayat daripada Tamim Ad-Dari. Dari ni kat mana? Dari ni Daraya. Daraya ni kat mana? Daraya ni dekat Syria, Syam. Ada satu kampung tu Daraya. Maknanya dia orang utara. Nabi duduk di Madinah, di utara lagi atas ni. Saya pernah belajar sana. Jadi cantik kalau pergi ke Syria. Buah anggur masa saya belajar tu 15 sen sekilo. Allah. Kawan saya duduk jamun saya anggur, saya kata baiknya kawan aku. La ilaha illallah. Rupa 15 sen sekilo. Pisang mahal. Pisang RM10 sekilo. Pisang nak mahal, kita pisang murah. Dia terbalik sana. Tanah subur, bagus. Tamim Ad-Dari ni agamanya Kristian asalnya. Ketika tahun ke-9 nak masuk ke-10 Hijrah, dia orang Arab ni mula masuk Islam paling ramai selepas pembukaan kota Mekah. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masa tu ramai mu tengok manusia berduyung-duyung, berbondong-bondong masuk Islam. Tamim Ad-Dari ni bila sampai kota Madinah, dia temu Nabi, dia melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Tamim Ad-Dari ni pun cerita kat Nabi dengan cerita yang pelik. Nabi suka sangat. Ini dia panggil riwayatul mafdul, riwayatul afdal anil mafdul. Riwayat daripada orang yang lebih dengan orang yang kurang lebih. Maksud riwayat di situ, Nabi pindah ucapan dia dan Nabi mengiyakan apa yang dia kata. Rekah cerita. Tuan-tuan kalau nak baca dah buku macam ni lah, belakang rumah dia. Saya nak cerita semua dah kau. Ni pun dekat nak setengah jam dah. Slow pun. Tamim Ad-Dari ni kata Nabi panggil orang. Nabi kata, tidakkah aku ceritakan kepada kamu kisah Dajjal? Oh, kata dia, ya. Dia kata, orang ini, sahabat kita ni Tamim, datang kepadaku, dia menceritakan kepadaku dengan satu kisah. Kisah ni panjang. Kisahnya dia bersama dengan dua kabilah besar. Kabilah Juzam dan kabilah Lakham. Al-Lakhmi dengan Juzam. Lebih kurang 30 orang. Duk naik atas kapal.
Bila naik atas kapal ni, berjalan kapal tu, tiba-tiba di lambung ombak hampir sebulan. Jadi orang panggil mabuk laut. Besar ombak. Akhirnya kapal kami ni terhanyut ke sebuah pulau. Sampai di pulau tersebut, datang satu lembaga, bulunya penuh tubuh. Sehingga tak kenal sama ada mana depan dan belakang. Dan kami merasa takut. Kami turun daripada situ, dia kata kat kami, kamu kena pergi ke satu tempat sana. Kami pun terpaksa pergi, masuk dalam satu gua. Bila masuk dalam satu gua, kami tengok ada orang dirantai. Tubuh badannya dirantai. Gagah perkasa tapi kena rantai. Tak boleh buat apa. Kata orang ni, kenapa mu mari sini? Dia pun ceritalah daripada dia kena lambung ombak, temu orang ni, masuk dalam semua. Orang tu tanya dia 4 soalan. Dia tanya soalan. Soalan antaranya yang dia tanya, dia kata, kamu kenal tak satu tasik besar? Tasik Tabari. Tasik Tabariyah ni dekat dengan Jordan. Sempadan dengan Palestin, dengan Syria, Jordan. Kata apa? Air banyak tak? Banyak kata dia. Akan ada satu zaman air itu habis. Kamu kenal tak? Kamu tahu tak? Di satu tempat namanya Bisan. Bisan ni kat Palestin sekarang. Kenapa? Situ ada pokok khemah. Betul ada pokok khemah. Banyak tak? Banyak. Subur tak? Subur. Akan ada satu zaman pokok khemah tu akan habis, tak ada apa-apa. Jadi padang ni, kamu tahu tak akan ada tentang air Zaktar, satu mata air. Tahu? Air tu ada, banyak air tu. Air tu akan kering. Kamu tahu tak ada orang yang mengaku jadi Nabi? Dia upang luhak lain soalan tu. Akhir sekali dia tanya, ada orang jadi Nabi? Kata dia ada. Adakah dia sudah muncul? Ya. Adakah dia sudah berhijrah? Ya. Dajjal kata apa? Sebaik-baiknya kena ikut dia. Dajjal pun suruh kita tak apa relax. Ni dalam nas tu, dalam nanti beli baca betul-betul tengok tu. Kalau saya nak cerita banyak sangat payah, tapi mana dia tahu ikut tu baik walaupun dia sendiri dah ikut. Jadi dia sebut macam tu. Maknanya itulah sebab Tamim Ad-Dari mudah masuk Islam. Tamim Ad-Dari ni satu kelebihan dia masuk masjid Nabi gelap. Dan dia kita tahulah daripada Kristian ni adanya gereja, adanya ni gelap. Susah hati. Apa dia buat? Dia pergi pasang pelita dalam masjid. Jadi orang lama ni jalan gelap raba ni tepuh orang ni tak tepuh dah lah. Tengok. Nampak muka. Khususnya sembahyang maghrib, isyak dengan subuh gelap. Bila masuk tu Nabi pun sahabat takut. Sebab apa-apa benda baru bid'ah memang sahabat takut. Jangan buat pandai. Nabi pun tanya, siapa dia buat ni? Masing-masingnya. Tamim ya Rasulullah. Nabi pun puji Tamim. Daripada situ kita faham. Apa-apa yang membawa kemudahan dalam ibadat, keselesaan dalam ibadat adalah perkara yang diharuskan dan boleh menjadi kebaikan. Macam kita pasal ekong ni. Mana ada ekong sama dulu. Sebab ekong lah tuan-tuan, tengah belajar boleh tidur. Tak apalah, seronok. Sekurang-kurangnya tidur dalam belajar. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maknanya tentang Nabi ni telah dibahas tu. Banyak lagi kisah-kisah. Saya sebut sebahagiannya dalam buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Tuan-tuan boleh tengok. Apa iktibar yang saya nak? Nombor satu, setiap sesuatu tu ada tujuan. Awak kerja ni kenapa? Nak gaji Ustaz. Gaji besar ke? Sebab nak beli barang, sebab nak makan, nak minum, nak tanggung keluarga. Adalah alasannya.
Apa sebab Allah utuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab dia ada pak. Sebab dia ada apa? Ada pak. Nombor satu, yatlu alaihim ayatika. Dia nak baca, nak ajar, nak baca ayat-ayat Quran. Jadi kita ni jangan malas baca ayat-ayat Quran. Baca. Kelebihan orang yang membaca Al-Quran, menekuni Al-Quran satu persatu, saya telah nyatakan dalam buku macam mana mereka ni sentiasa duk baca Quran. Dan mereka duk bincang macam mana nak khatam Al-Quran. Mereka tak lupa untuk nak khatam Al-Quran. Sebagai contoh, kalau kita tengok surah Al-Mulk orang baca dan seumpamanya. Tuan-tuan, nak baca ayat-ayat Quran, baca ayat-ayat Allah ni lain. Saya duk fikir banyak, kalau kita renung betul-betul ayat Allah ni, pelik tuan-tuan. Ayat-ayat Allah ni dia satu-satunya mukjizat yang kita boleh tengok, kita boleh pegang, kita boleh lihat, kita boleh faham. Satu-satunya kalamullah yang kekal. Kitab lain tak. Walaupun kitab samawi lain. Allah sebut yuharrifunal kalima amma wadhi'i. Mereka, sebahagian padri mereka boleh mengubah, sebahagian orang mereka boleh ubah kitab-kitab mengikut selera mereka nafsu. Quran tak boleh ubah. Ada seorang khalifah. Cerita benar. Khalifah ni namanya Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah ni Khalifah Abbasiyah. Orang mari kat dia. Dia tengok ada seorang tu cakap bijak. Banyak maklumat. Dia panggil, mari sini. Dia tengok lah tu. Dia kata, mu ni Yahudi ke? Dia tanya, kamu ni Yahudi ke? Kawan tu kata, ya Amirul Mukminin, memang saya Yahudi. Betul, dia Yahudi. Kamu masuk Islam tadi? Dia kata, tuanku, payah saya nak masuk Islam. Kenapa? Agama saya, ibu bapa saya, nenek moyang saya tak akan benar saya masuk Islam. Sebab itu dalam sejarah Yahudi paling sikit masuk Islam. Paling saya. Bahkan Nabi kata kalau 10 Yahudi masuk Islam tu hebat benar. Dan kalau kita baca dalam sejarah yang saya sebut, orang Yahudi yang Islam ni kita boleh bilang jari. Tak ramai lah, maksudnya boleh bilang tu tak. Antaranya Abdullah bin Salam, antaranya Mukhairiq. Tak ada lah, tak ramai sangat. Dia lain. Bila khalifah tekan dia, dia kata apa? Dia kata, boleh tak beri tempoh kat saya? Tak apalah. Kemudian selepas tahun ke berapa, ada lagi satu majlis, orang ni mari lagi. Dia pakar ni, dia cakap, dia lagi fasih, lagi hebat. Khalifah Al-Ma'mun panggil dia, mari sini. Awak ke hak lepas tu, hak setahun lepas ataupun ini, yang ni? Betul, ya Amirul Mukminin. Islam? Kata dia, saya telah masuk Islam. Ini yang aku betul ni. Kemudian, dia pun ditanya, baik, aku nak tanya kenapa kamu masuk Islam? Kata dia, ini sebab saya nak kait ayat yatlu alaihim ayatika. Allah jadikan Nabi Muhammad ni kerjanya, salah satu tugasnya nak baca ayat-ayat Allah kepada kita.
Tuanku tahu saya ni ahlu kitab yang handal pandai menulis. Saya pergi kepada orang-orang lain, ahlu kitab lain. Saya tulis satu naskah Taurat. Saya tulis 3 naskah Taurat. Bila saya tulis, saya pergi dekat biara mereka, saya pergi jual. Dan masa saya tulis tu, saya reka. Ada sebahagian tu saya ubah, saya reka ni. Mereka beli dengan harga yang mahal. Saya tulis pula dalam agama yang lain pula, Nasara. 3 naskah Injil ke apa. Saya ubah gini. Saya reka gini. Saya jual pada mereka 3. Beli harga mahal. Saya tulis pula Al-Quran. Saya pun buat macam ni. Orang biasa penjual Quran saja tengok kat saya Quran saya, dia kata ni salah, reject tu. Saya tunjuk yang kedua, reject tu. Ni salah, ni tak betul. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Quran tu Allah pelihara. Berapa ramai orang cuba nak ubah Quran, nak reka Quran, nak cipta hatta ni sehingga zaman moden terkini atas muka bumi ni namanya AI, Artificial Intelligence. Kita boleh minta bantuan AI nak buat pelang rumah, nak buat dekor gini, nak buat dalam apa ni, dapur biar comel sikit, nak main warna, dia boleh datang 1001 macam sebab dia boleh memproses. Tapi kalau tuan-tuan tanya, tolong buat ayat Quran kedua, tak boleh. Allah sebut wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Kalau kamu merasa ragu dengan apa yang kami, yakni Allah turunkan ke atas hamba kami, yakni Muhammad, tolong bawa satu surah hak paling pendek pun tak apa. Dan kalau kamu rasa tak mampu, ambil berapa ramai pembantu kamu, pakat buat. Untuk nak mereka cipta Quran yang kedua. Panggil semua, jin ke, manusia ke, apa alat apa, nak buat Quran kedua. Tak akan boleh. Kalau kamu benarlah. Sampai sekarang. Tawaran, cabaran dalam Quran tu sampai sekarang, weli. Bukan, sekarang tak boleh dah. Tak boleh dah dalam Quran. Weli, maknanya terus tercabar kepada siapa? Tak boleh. Sebab Quran tu kalam Allah. Jadi Nabi baca. Dan Quran ni kitab hidayah. Al-Quran ni kitab yang mana kalau kita faham, kita tengok betul-betul, bagus. Kedua, tugas Nabi, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dia mengajar kamu akan kitab dan hikmah. Apa makna mengajar kamu kitab dan hikmah? Maksudnya kitab tu dia mengajar Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyatakan, sunnah ini berperanan sebagai 3. Pertama, mubayyinatul lil Quran, menerangkan apa dalam Quran. Kedua, mufassiratun lil Quran, menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, muqarriratul lil Quran, mentakrir, mengiyakan apa dalam Quran. Sunnah Nabi SAW. Allah sebut aqimus salah, dirikan sembahyang. Cara macam mana? Nabi pun kata sallu kama raaitumuni usalli, hadis sahih riwayat Bukhari. Mu sembahyanglah sebagaimana kamu tengok aku sembahyang. Cara rukuk, cara sujud, cara ni tu ada. Allah menyatakan wa azim fin nasi bil haji yatuka rijala, seru manusia buat haji, nescaya mereka datang buat haji. Nabi kata litakhuzu, hadis sahih riwayat Bukhari, litakhuzu anni manasikakum, mu ambillah ibadat haji daripada aku, tunjuk. Jadi dia mengajar Alkitab. Wal hikmah, apa makna hikmah? Ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama, hikmah dengan makna sunnah Nabi. Hikmah dengan makna kebijakan yang melihat kepada inti kesudahan ataupun akibatnya. Itu makna hikmah. Bila kita kata ahli hikmah ni, dia telah melalui satu prosesan dengan sebarang hipotesis yang dia dapat, dan begitu juga keadaan yang dia dapat cernakan dan faham. Itu makna hikmah. Baik.
Dia mengajar. Wa yuzakkihim. Apa makna wa yuzakkihim? Dia tazkiyah manusia. Hak ni bezanya Nabi kita dengan yang lain. Yang lain tu maksudnya mana-mana orang yang lain, bukan dengan rasul-rasul lain, dengan mana-mana orang. Sebab dia nak rawat kita ni dengan rawat dua. Satu rawat zahir, satu rawat batin. Dan batin ni kata Nabi adalah raja kepada zahir. Ala inna fil jasadi mudghah iza saluhat saluhal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah pada tubuh badan manusia ada sekumpal darah, kalau baik baik belaka, kalau rosak belaka, itulah hati. Dalam buku hadis 40 ni kita syarahkan hadis ni panjang lebar. Jadi tujuan Nabi ialah tazkiyatun nufus, dia nak terangkan hati-hati manusia, jiwa-jiwa manusia. Imam Ibn Atta'illah Sakandari sebut dalam buku ni Hikam, ataupun kita kata syarah hikam, saya namakan Ahasinul Kalim, 3 jilid. Masalah hati. Hati ni yang membezakan. Tuan-tuan, kalau kita jalan, kita ada kawan, ada 3 orang. Hak ni comel sangat. Hak ni comel lajuk. Hak ni biasa. Muka pun tak apa comel. Bodoh. Maka hati kita pertama suka tengok hak comel sangat. Hak comel ni, hak ni tak berapa. Tapi bila kita masuk dalam bab bergaul, kita nampak hak tak berapa ni lah paling baik, paling akhlaknya. Hak comel ni paling tak comel, dengan samsinya, dengan sombongnya, dengan akunya. Akhirnya dua-dua tu kita reject. Hak ni boleh kekal. Sebab apa? Sebab dalaman. Dalaman inilah yang dibahaskan oleh ulama. Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, sebelum dia meninggal dunia, dia meninggal tahun 505 Hijrah. Sebelum dia meninggal, dia imla satu buku tajuknya Minhaj al-Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ini buku terakhir, bukan Ihya Ulumuddin, ini kitab terakhir dia. Dalam buku ni dia sebut 7 akabah. Rintangan manusia bermula dengan ilmu, berakhir dengan maqam alhamdu wa syukru. Dia terang. Semua masalah hati. Tazkiyatun nufus. Kadang-kadang kita pun tengok susah, tuan-tuan. Macam mana nak jadi ikhlas? Macam mana nak jadi ikhlas? Payah. Jadi kita kena mujahadah. Macam saya contohlah. Saya kata, tuan-tuan sekalian, jom kita pakat sedekah kepada surau ni. Untuk biayai andah ke atau seumpamanya. Jom pakat sedekah. Ni ada dah semua. Tuan-tuan pun sedekahlah RM1. Kawan sebelah ni kata, hanggap. Dulu kini selamanya RM1 sama mana. Malu kau orang sangat. Ni hari Maulidur Rasul kau-kau anggap RM10. Allah. Kawan ni kata betul juga. Aku tengok mu macam tu lah. RM1 je. Boleh RM1 kau. Kawan ni kata. Dia pun terpaksalah keluar dompet dia. Ambil RM10. Tangan tu Parkinson. Tuan-tuan tahu? Dalam hati dia kata apa? Basa sungguh ni. Rangang. Aku ingat kan nak minum teh sana. Payah rasa. Sebenarnya tak ikhlas dah. Tak ikhlas dah. Sebab ikhlasnya hak RM1 tadi tu. Hak tu okey lagi. Hak ni tak dah. Lain. Tengok atas bawah. Buat sama. Tapi ikhlas tu lain. Oh, ini payah, tuan-tuan. Sebab itu kita belajar macam ni. Benda-benda macam ni kadang-kadang kita terlupa nak belajar. Sebab inilah kelebihan tasawuf. Dia buat koreksi. Koreksi ni kalau kita kata dalam bahasa kita muhasabah diri. Muhasabah diri. Jadi Nabi datang ni, Nabi nak kemukakan kepada kita apa yang sepatutnya kita boleh buat. Apa yang sepatutnya kita nak. Yang sepatutnya kita boleh jadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang baik. Ini poinnya. Baik. Saya teruskan sikit lagi. Nabi ni, bila dia dilahirkan dalam keadaan anak yatim. Yatim ni tuan-tuan, dia ada 3 istilah.
Dia ada 3 istilah. Kalau manusia, dia anggap anak yatim kalau mati ayah. Mati mak, tak panggil anak yatim. Kasar ustaz. Betul. Yatim piatu, itu bahasa Melayu. Agak tak ada yatim piatu. Ya yatim je. Okay. Adalah istilah dia latimah ke apa semua sekali. Tak apa. Ni saya cerita umum. Sebagaimana kata Syaukani ahli bahasa. Yatim datang. Lembu, kerbau, kambing. Bila mati mak, mati bapak tak panggil yatim. Maknanya kalau kita korban bapak tu orang kata yatim dah, lembu tu tak payah. Yatim ni kalau mati mak. Tu binatang. Kalau burung, mati salah satu dua-dua. Sebab burung ni dia sifat kesetiaan tu lain. Dia setia. Dia jadi berpasang-pasangan. Burung ni. Mati salah satu, yatim lah. Jadi itu makna yatim. Yatim ni tuan-tuan, sebuah ujian yang besar pada manusia. Hari raya, orang mari rumah kita. Ni anak siapa? Ni anak mak. Oh, ni anak datuk. Ni anak ni. Ni anak ni. Oh, kemah. Tiba-tiba mari 3 orang. Kecil-kecil ni. Ni anak siapa? Ni anak yatim. Jatuhlah dia kita. Sebab kita rasa macam dia tidak ada backup daripada bapa dia, daripada keluarga dia. Sebab itu kita disuruh untuk ihsani anak yatim. Nabi kata apa? Khairu baitin min buyutil mu'minin atau muslimin fihi yatim yuhsanu ilai. Sebaik-baik rumah di kalangan rumah orang Islam ni ada anak yatim yang dia ihsan betul-betul. Sebaliknya wa syarru baitin min buyutil muslimin, seburuk-buruk rumah ada pelera anak yatim tapi dia hina anak yatim itu, dia guna cara tak betul. Ya zambillah. Anak yatim. Dan kita baca sejarah. Anak yatim ni tuan-tuan, kelebihan dia tak nampak orang, dia nampak Allah. Sebab itu kata Syekh Abdul Hamid Kish, Allah jadikan Nabi sebagai anak yatim hatta yakula Allah Allah Rabbi Rabbi wala yakulu Abi Abi. Supaya Nabi ni menyebut Tuhanku Tuhanku, dia tak sebut ayahku Ayahku, tak. Sekali-sekala ziarah rumah anak yatim tuan-tuan, menarik. Kita kalau kita pergi rumah anak yatim ni, kita rasa lain. Hamba pergi masa budak-budak dulu lah. Masa belajar tu tengok, kita rasa lain. Nengung je, lain. Anak yatim. Kalau elang raya anak yatim tu lain, berair mata kita. Anak yatim. Supaya dia ni independen lebih. Dengan sebab itu sejarah membuktikan betapa ramai anak yatim akhirnya menjadi bintang yang utama. Imam Syafi'i anak yatim. Imam Al-Ghazali anak yatim. Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kalau kita baca dalam bukunya Ibnu Qaryah Al-Kutta anak yatim. Sedih kita baca buku kisah dia. Ayah dia mati. Mak dia pula sakit. Dia pergi belajar di sekolah, kata orang duduk asrama lah. Mari keluarga ambil dia wali. Tengok mak dia tenang. Mak ni anak seorang gitu. Peluk dia, sayang. Sayang sangat. Dia nampak mak dia suka. Kemudian dah nak pergi belajar, dia pun pergi belajar. Lepas 2-3 hari, mari pula ambil dia. Tengok mak dia mati dah. Kata orang nak temu anak kali terakhir. Oh, sedih kita dengar anak yatim. Sebab itu kalau boleh, di masjid ni, di surau ni ada satu tabung anak yatim. Sama ada sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, bagi anak. Kita nak bagi 500 riyal seorang, tak lepas. Boleh lah sekali tu, seumur hidup lepas tu dak lah. Tapi kalau 10 riyal kita masuk, hak ni pakat masuk. Oh, macam main bola lah. Mu pandai pun main sepak mu seorang, tak boleh lah. Dia sebelah orang, passing lah. Popak. Itu cara dia. Mana kita sikit-sikit. Jadi kita boleh tanda anak yatim. Dia ni akan jadi satu generasi yang hebat. Anak yatim. Baik.
Allah jadikan Nabi anak yatim tujuannya adalah pemusatan kasih sayang ibu bapa tertumpu pada Nabi, tak bagi dah orang lain. Banyak hikmah tuan-tuan kalau kita tengok dan kita pelajari. Bila Nabi dilahirkan, Nabi ini diberi nama Muhammad. Nama Nabi ini ada 8. Nak tahu nama Nabi dalam buku ni adalah mukaddimah lagi saya sebut. Satu-satu nama Nabi. Ada nama Ahmad, ada nama Muhammad. Ada semua tu ada beza. Syekh Syarawi bezakan, panjang nak cerita. Ada nama Muqaffa, ada nama Aqib, ada nama Hashir. Itu nama-nama yang digelar ataupun sifat dan seumpamanya. Ini gabung dua hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Nama Muhammad ini satu nama yang asing. Orang Mekah, orang ni zaman tu tak beri nama anak dia Muhammad. Jadi anak dia nama apa? Umar, Abdul Muttalib, Hashim, Muaz, Sa'ad. Beri nama gitu. Muhammad tak. Ada riwayat menyatakan sebelum Nabi lahir ada 2 orang nama Muhammad. Seorang nama Muhammad ibn Ismail, seorang lagi nama Muhammad ibn Ibrahim. Dikatakan ayah-ayah mereka dulu zaman jahiliah selalu pergi niaga di luar negara, di Syam. Bertemu dengan padri, dikatakan ada seorang nama Muhammad ini. Tapi dua-dua mati kecil tak. Jadi seolah-olah nama tu macam makhfi, tersembunyi. Allah simpan dulu. Bila Nabi dilahirkan, maka sepakat mak Nabi, atuk Nabi nak beri nama Nabi Muhammad. Lalu ditanya kenapa nak bagi nama Muhammad? Maka dijawablah an yahmadahu man fis sama wa man fil ard. Supaya yang di langit puji, yang di bumi puji. Sebab nama ni adalah doa. Sebab itu beri nama anak molek, jangan nama tak molek. Anak kita beri nama Abdul Rashid, hamba yang amat cerdik, yang bijak, yang sentiasa mendapat petunjuk. Tapi mak abah panggil Rasib, Ra alif simba. Mana apa? Gagah sungguh budak tu. Mu sik belajar berat sungguh. Aku ingat mu berjaya. Anak dia nama Muhammad. Molek dah nama Muhammad. Dia panggil mak tu mana mati. Mati sungguh muda Allah taala mati. Mati muda belaka. Jadi sakit belaka tu. Itu antaranya. Ada satu buku saya tajukkan dengan apa nama kisah anak saya nama Hamad. Tajuknya Salam Terakhir. Ya rumah itu panggil mak je dia. Ya. Saya nak suruh jadi macam saya. Saya hantar pondok. Tuan-tuan tahu. Akhir sekali saya suruh jadi syekh. Dia jadi syekh tukar masuk. Cerita benar. Kita nak suruh jadi syekh. Ngajar pondok belajar. Dapat sikit culinary. Tapi sakit, mati. Rupanya umurnya pendek. Mati kerana kanser. Tapi mungkin kan nama tu kadang-kadang. Nama Jauh Medah tapi jenis orang Melayu ni satu benda dia suka rekah. Dan kalau nak beri nama anak tak rekah, nama Nuh. Nuh dia tak rekah dah. Nuh. Dia tak nak rekah dah. Nak kata N ke tak jadi. Nuh juga. Nuh. Tapi hak lain enggak habis rekah. Jadi nama Nabi Muhammad tu la ayyahmadahu man fis sama wa man fil ard. Sampai sekarang kita tengok nama Nabi Muhammad ini, nama Muhammad itu paling popular. Negara barat umat Islam sana anaknya nama Muhammad banyak. Hatta di Malaysia kalau kita pergi sekolah tadika ke sekolah rendah ke, hak lelaki nama Muhammad. Muhammad Farha, Muhammad Adi, Muhammad Melaka. Jarang seorang dua nama benda-benda lain. Biasanya Muhammad. Nama tu jadi satu maknanya satu revolusi manusiawi bak nama.
Sebab itu Nabi kata afdalu al-asma' ma ubida wa ma ummida. Sebaik-baik nama apa yang dimulakan dengan Abdu, Abdullah, Abdul Syakur, Abdul Ghafur, Abdul Karim, Abdul Ghani. Atau apa yang dipuji, Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamad, Hamid dan seumpamanya. Nama tu beri kesan. Dan selepas itu kita tengok umat Islam, anak-anak dia pun ramai dah nama Muhammad. Muhammad bin Maslamah, Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Bakar bin Abi Kuhafah. Ini 4 lapis keturunan dia semua sahabat Nabi. Abu Bakar sahabat Nabi, ayah Abu Bakar Abu Kuhafah akhirnya masuk Islam sahabat Nabi, anak Abu Bakar Abdul Rahman sahabat Nabi, cucu Abu Bakar Muhammad pun sahabat Nabi. Dia dilahirkan pada tahun Hajjatul Wada' tahun ke-10 Hijrah. Berapa hari je Rasulullah nak wafat, 2 bulan 3 bulan lahir. Jadi orang bawa dia kat Nabi, dia tengok Nabi, Nabi tengok dia. Bila tengok Nabi, Nabi tengok dia, kata Hafiz Ibn Hajar, man lakiyar rasul wa amana wa mata wa aslama wa amana wa mata alal Islam fa huwa sahabi. Biar siapa yang bertemu Nabi, yang ada temu. Tengok Nabi, tengok tu maknanya bersamalah. Kadang-kadang tu tidur ke, buta ke, dia tak tengok. Tapi dia bersama dengan Nabi. Dan dia beriman dan mati beriman. Jangan murtad. Maka itulah sahabat. Tarikh dia. Itu dia. Kemudian kita ambil pula sikit lagi, satu lagi. Cukup dah masa ni tuan-tuan. Boleh berhenti ke? Sikit lagi. Sikit lagi. Dalam 5 minit lagi. Saya nyatakan bahawa Rasulullah SAW ni, bila Allah utuskan dia ni, Allah pakaikan dia dengan sifat-sifat yang luar biasa. Sifat amanah, sifat fatanah, sifat sidik, sifat tabligh, dan kata setengah ulama sifat ismah, maksum daripada dosa 5. Amanah ni adalah perkara pertama yang diangkat oleh Allah ke langit. Maka nak cari orang yang beramanah makin lama makin kurang. Payah. Nabi datangkan amanah sehingga Nabi dipanggil Amin. Apa makna Amin? Penuh dengan amanah. Kafir sama kafir Mekah, kafir ni dengan kafir ni menentang Nabi. Kafir ni dengan kafir ni, kalau dia nak simpan barang, dia tak simpan dengan kafir ni, dia simpan dengan Rasulullah. Sebab dia tahu Rasulullah ni orang amanah, dia tak simpan dengan Abu Jahal. Dia tak percaya orang ni, walaupun aku sama-sama segeru orang, tak lagi kata dia. Tak lagi. Itu nak cerita aminnya. Rasulullah macam tu. Dan cerita macam ni banyak, saya tak sempat nak cerita. Sidik, apa makna sidik? Kebenaran, benar. Benar ni saya kata ada 4. Benar yang paling ringan adalah benar percakapan. Benar yang susah lagi, benar perbuatan. Saya janji dengan tuan-tuan, saya nak datang, saya nak ceramah pukul 9. Tiba-tiba tadi saya sampai pukul 9, saya ceramah pukul 9, 10 minit. Tak benar dah. Dari segi perbuatan. Kecuali saya sebut insya-Allah lah. Sebab itu Nabi kata, Allah kata kat Nabi, wala takulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata aku nak buat gini esok, tapi sangkut dengan insya-Allah. Tapi kita biasalah insya-Allah janji pukul 9, pukul 12 mari-mari insya-Allah kata. Itu sebab itu kita nak biar tepat. Ni benar dari segi perbuatan tu payah. Benar lagi payah, benar dari segi hati. Sidqul qalb, niat tu benar. Adakah kerana Allah ataupun kerana lainnya? Oh, ni payah tuan-tuan. Orang tu baik, sedekah kat orang tu, sedekah semua. Sebab apa nak teka orang tu nak jadi bini dia? Tapi tengok-tengok orang tu tunang orang lain tak bagi dah, malah dah tu. Contoh. Maknanya mungkin apa kena lain tu. Dak saya beri ni ikhlas tadi. Ikhlas omong. Tengok benar hati ni memang payah. Sebab hati kita ni berbolak-balik.
Dan benar yang terakhir ni sampai muka kita. Bila tiga-tiga dah benar, muka kita pun nampak muka benar. Abdullah bin Salam bila Nabi pergi ke kota Madinah, kali pertama dia tengok, Abdullah bin Salam saya kata Yahudi. Bila dia tengok Nabi ni, nak tahu betul tak Nabi, dia cerita selepas dia masuk Islam. Dia kata, first time aku tengok Nabi, jarak dekat di Madinah, aku tengok muka Nabi. Aku kata dalam hatiku, araftu annahu laisa biwajhin kazib. Aku tahu muka orang ni bukan muka pendusta. Jadi tah muka pun kita nampak. Macam kita tengok ada orang tu kena bawa ke mahkamah waliyazubillah, nampak muka baik pakai piyah pula. Tengok orang kata tu bapak scammer tu. Allah. Ya, orang kata tak, kita tidak mengatakan kesalahan melainkan telah terbukti kesalahan dituduh di mahkamah. Siapa mau akhir jatuh, tapi orang ni kata aku kena tipu 400,000, orang ni kata 1,000, orang ni kata 2,000, orang ni kata 400. Dia pula pasang lawyer hebat, berat lagi kita. Tapi nak ceritanya, muka tu orang kata, sebab kita tak kenal orang. Tapi orang tengok Nabi, orang tahu dia ni muka benar. Oh ni betul. Bini kita tengok kita, dia tahu kita benar dah. Ni bang mana? Gini Allah. Tahu, dia ada insting dia rasa. Datuk ni. Apa yang gitu tapi kita pun Allah. Tahu tuan, ni muka tu benar kata. Dan akhir sekali, apa yang saya nak sebut, kalau saya nak cerita panjang, saya tak dapat nak cerita. Cuma saya nak seboleh-bolehnya, Nabi ni memanglah jauh kita. Nabi ni kita tak boleh nak tanding, nak lawan dia. Nabi Allah tak suruh kita tanding buat lebih pada Nabi. Allah suruh ikut. Itu tanda cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'ni. Katakanlah jika sekiranya kamu cintakan Allah dan Rasulnya, kalau jika sekiranya kamu cinta Allah, maka ikutlah aku. Ittiba, Nabi kena ikut. Ikut ni ikut belakang. Ikut depan dah panggil ikut dah pula. Ikut belakang. Baik. Jadi nombor 2 dengan Nabi ni kita kena cinta. Sebab itu halawatul iman. Ni buku terbaru kami, Maulid Hakikat Cinta Rasulullah SAW. Sebuah buku yang mana disebut oleh Qadhi Iyad. Menarik buku ni, cerita tentang Nabi ni tuan-tuan, kita nak hidup, kita nak ikut dia. Sebab itu kadang-kadang saya duk bayangkan gini tuan-tuan. Bayangkan kalau kita boleh hidup bersama Nabi sehari, macam mana? Contohnya, bayangkan kalau kita boleh hidup bersama Sayyidina Umar sehari. Ni kalau hidup dengan Sayyidina Umar sehari ni, semua ni jadi tok wali belaka. Dah takut. Sayyidina Umar backing. Sayyidina Umar riwayat yang sahih, syaitan pun takut dia. Kita syaitan member. Lain tu. Lain. Orang jiwa tu. Tuan-tuan tak cerita benar. Orang jiwa tu lain. Oh, jangan main tuan-tuan. Umar jalan kukuk. Orang takut. Saya cerita dalam Umar bin Abdul Aziz. Ni siapa? Cici Sayyidina Umar. Dan dia ni firasat tajam. Orang cerita kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz lahir tahun 60 Hijrah. Sayyidina Umar mati tahun 23 Hijrah. Dekat 30 tahun lebih. Lepas tu baru Sayyidina Umar lahir. Umar bin Abdul Aziz lahir. Dia tak sempat. Orang cerita dia kata masa Umar Al-Khattab datang kat Syam buka Baitul Maqdis tu, aku kecil, aku tengok Sayyidina Umar ni. Aku tengok dia pun bulu roma meremang. Budak pun jadi takut. Tak usah hak tua lagi takut kena. Tu aura tu. Itu baru Umar. Rasulullah macam mana? Kalau kita hidup tuan-tuan. Sehingga saya sebut dalam buku, andai aku hidup sehari bersama Rasulullah SAW, macam mana kita akan rasa? Ini generasi luar biasa. Yang ini yang kita nak. Kemudian yang seterusnya kita nak sangat, bukan sekadar kita kata tu kita nak beramal. Nabi tuan-tuan, kaki semayang. Saya sebut, semayang sunat Nabi paling banyak. Ni ada 17 jenis solat sunat. Nabi ni tuan-tuan, pernah dia bangun malam semayang, Aisyah cari-cari tak temu, tengok-tengok semayang. Aisyah tanya, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min zambik.
Allah ampun dah semua, apa benda yang susah sangat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala akunu abdan syakura, tak patutkah aku nak jadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Nabi dengan keluarga menjadi contoh yang terbaik. Nabi kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Aku nak rayak kamu semua orang yang paling baik di kalangan kamu. Piawaiannya, indikatornya orang yang paling baik dengan keluarganya. Untuk pengetahuan kamu semua, aku ni bukan saya lah, Rasulullah. Rasulullah kata aku orang yang paling baik dengan keluargaku. Kita ada berani cakap macam tu? Tak berani, tuan-tuan. Saya sebut rumahku adalah syurgaku, baiti jannati. Kita nak macam tu. Nabi dengan anak-anak dia, dengan cucu-cucu dia, baik belaka, tuan-tuan. Saya sebut dalam nota untuk anakku. Kadang-kadang kita tak sempat nak cakap hak anak. Nabi, tuan-tuan, dia menyampaikan dakwah. Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dakwah daripada ku walaupun satu ayat. Ada seorang tokoh namanya Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumaid. Tuan-tuan tak kenal dia. Dia ni orang Kuwait. Mati 2015 yang lalu. Dia mengislamkan manusia 11 juta manusia. Ramai pada rakyat Selangor capur Kuala Lumpur. Sungguh. Hebat orang macam ni. 2 hari lepas saya temu dengan orang Kuwait. Dia mari nak temu hamba sangat. Dia balik semalam. Jadi kita temulah, kita baru balik daripada Pahang. Balik kita temu kat Yestron, cakap. Anda tanya dia, macam mana Abraham Humaid sekarang ni generasi anak dia ambil alih. Allah, kata dia. Dakwah. Dia doktor perubatan. Tempat dia di Afrika. Dakwah. Kita tengok Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi. Dia mati. Ni orang Mesir. Tahun 1998. Orang semayang jenazah dia 1 juta orang. Orang iring jenazah. Tuan-tuan tengok dalam video dalam YouTube. Tuan-tuan boleh tengok macam mana. Taik je nama jenazah dia. Oh, hebat. Dan yang paling saya kagum, Rasulullah SAW pandai jaga masa. Dari segi time management dan quality times. Saya sebut masa peliharalah. Tak ada lagi atas muka bumi orang yang paling hebat jaga masa lebih pada Rasulullah SAW. Orang lain, hak ni okey, hak lain habis condemn. Dia workaholic, siapa keluarga huru-hara. Hak ni family man, siapa kerja pun berat benar. Jadi ada congek sini. Dan Rasulullah ni semua. Dalam masa 10 tahun, dia membina negara teradil terbaik atas muka bumi. Dalam masa 10 tahun, dia boleh berubah manusia. Bukan sekadar pembina tamadun, tapi membina pembina tamadun. Oh, itu hebat. Human capital. Jadi banyak nak cerita bab Nabi ni memang luar biasa. Mudah-mudahan sambutan pada hari ini memberi sebab kepada kita suntikan semangat untuk mengambil iktibar. Dan saya syorkan, bacalah buku sebelum kita mati, sekurang-kurangnya 1 buku tentang sirah Nabi, antaranya buku Garis Masa Hayat Rasulullah SAW. Kenapa saya kata macam tu? Kerana kalau orang kafir pun, terutamanya Yahudi Ahlu Kitab, kenal Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi Muhammad ni sebagaimana mereka kenal anak mereka. Kita aula lagi sewajarnya sebab kita pengikut dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bahasa yang saya guna tidak sesuai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawi. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.